kali ni kita bawa kelainan sikit sebab sekarang kan bulan puasa kan. Hari ni dah berapa Ramadan, guys? Ha, Kan? 16 eh? 16. 15 je. 15 Ramadan. 15. 15 Ramadan. So, kita Kawari bawa kelainan sikit daripada before-before ni. Kita buat masak-masak dengan tet- uh, tetamu kita hari ni, iaitu Kak Iis. Okay. Semua tahu kan hari ni apa yang kita akan masak? Kita akan masak tepung pelita. So, kat sini saya nak bagilah sikit ruang kepada Kak Iis untuk jika Shokai perkenalkan diri, asal mana, bisnes apa kan. Okay, dipersilakan. Hai, Assalamualaikum semua. Nama penuh sebenarnya Nurul Syafiqah Fitri binti Nur Azizan. Tapi panjang sangat panggil Iis je. Nak panggil Iis pun boleh, Iis pun boleh. Saya dekat Nagano, tinggal kat Nagano. Malaysia tu asal dari Seremban Negeri Sembilan. Okay. Oh, Oh, ah, oh, kuih ni saya sebenarnya buat hobi-hobi je. Tak adalah macam bisnes pun. Tapi sebagai hobi je. Sebab saya minat baking-baking ni semua. Tu je. hmm. Kiranya family akak pun macam baking baking juga ke akak je? Ah, mak saya lah. Dia suka buat kuih kat rumah. Lah Wah, sipu okay. saya. Faham, faham. Okay, terima kasih Cika Syakai. Simple dan okay. Sebelum tu saya nak ingatkan balik macam semua orang sila stay sampai habis sebab kita akan ada pengisian lain. Okay, so rasanya boleh dah kot start untuk uh, memasak. Bolehlah perkenalkan barang-barang kita nak masak hari ni. Okay. Bahan-bahan hari ni kita tunjuk bawah. Hmm. Hari ni kan kita nak buat kuih tepung pelita. Bahan-bahan dia simple je. Tapi sebelum tu kita tunjuk, kita dah siap buat sikit lah acuan-acuan. Tadi buatlah sekejap guna daun pisang. Yang nak pakai yang ni pun boleh. Ada ke yang join buat sekali? Kalau ada boleh kita buat sama-sama. Ke saya seorang je yang buat? Ah, rasanya ada juga yang join buat ni. Ada ke? Kalau ada saya boleh sama-sama. Hmm, lepas tu bahan-bahan mula kita akan kan tepung pelita ni ada dua lapisan. Mula-mula kita buat lapisan hijau dia dulu yang bawah. Lepas tu kita buat yang putih. Yang hijau tu bahan-bahan dia daun pandan. Lepas tu tepung beras. Tepung beras kan pakai yang ni tau beli dekat Yo Mustafa dia jual. Hmm. Ini sekilo lah tapi banyak. Tapi boleh buat macam-macam. Nak masak benda lain. Lepas tu tepung beras dengan air pandan. So sekarang kita buat air pandan dulu lah. Okay. Tepung beras tu jenama lain pun boleh juga ke? Dia yang penting beras apa? Komeko. Apa-apa komeko boleh. Oh, okay. Hmm, hmm. Daun pandan. Blend dulu. Pandan tu berapa? Tapi 3. daun pandan ni agak-agak je. Dia nak bagi bau je sebenarnya. Oh. Ah. So macam kalau yang ni, kalau resipi yang saya bagi tu macam boleh dapat macam bekas ni boleh dapat dalam 24 pieces macam tu tau. Kalau Hmm. yang resipi yang saya bagi tu. Tapi hari ni saya tak buat banyak. Saya separuhkan daripada resipi yang saya bagi tu. So, Oh, so kali ni saya buat sikit je lah. Dapatlah dalam 12 ke 10 macam tu. faham. Daun pandan tu beli kat mana? Nampak dan saya beli dekat, dekat mana? Kedai. Bukan online, saya beli kat kedai sebab dia sekali banyak kan. Tapi ada je Oh. jual yang sikit-sikit tu. Yang sikit-sikit tu banyak Oh. kedai halal jual. Online pun banyak. Yang nipis tu Ah. kan. Potong ni Oh. kalau boleh potong kecil-kecil sikit supaya dia halus bila blend. Sebab Hmm. kalau potong besar-besar dia tak larut, dia tak hancur sangat. Panen dah Okay. cukup. Lepas tu
Air pandan, air kosong, kita buat 2 cup lah. Kakak ada Sebelum, soalan. ya. Ada orang tanya, apa beza tepung pelita dengan kuih takoy ya? Alamak, saya pun tak tahu. Sorry. Tadi kata aku macam, saya tak tahulah. Sorry, nanti saya tadi saya beritahu Okey, tak apa, tak apa. Oh, ada yang buat Ampun. sekali. Okey, mantap. Okay. Ada ke? Okay, jom buat sama-sama. Saya nak buat sekali tapi tak ada daun pandan pula. Lepas tu yang ni untuk daun pandan, air daun pandan 2 cup tau. Tapi saya letak dalam blender ni 1 cup dulu. Sebab kalau air letak banyak sangat nanti dia susah nak hancur. Oh, gitu eh. Kan? Faham, faham, faham. Oh. Agak-agak kalau pakai blender tarik tangan tu boleh tak? Tarik tangan, Hmm. tak ke berjam buat lah. Manalah tahu kan, siapa-siapa tak ada um, blender cukup berkuasa tu. Ya, ini macam daun dia dah hancur sikit, boleh tambah air sikit. Oh. Lagi je blender. Okay, air blender dah siap. Sekarang kita kena tapis. Hmm. Tapis kalau ada penapis yang halus-halus lagi bagus. Tapi saya ada Oh, yang macam ni je. Saya pakai yang ni. faham. Ada soalan lagi. Boleh Ya. boleh ke guna essence pandan je? Tak payah pakai nama pandan. Guna apa tak dengar? Essence pandan. Oh, boleh. Tapi kan, kalau esen ni biasanya bau dia lain sikit. Lepas tu rasa dia pun kurang sikit. Bau dia macam Oh, pandan yang macam pelik sikit lah. faham, faham. Tapi boleh Dia je nak macam, pakai. Boleh je. Apa yang bahaya ada. maksudnya dia macam tak bagi efek rasa bau yang sama lah kan? Sebab dia Dia, kalau kita pakai daun kelihatan pandan ni, halus. wangi dia lain. Wangi dia wangi kan? Hmm, faham, faham. Kiranya yang Kak buat ni boleh untuk berapa orang makan ni? Berapa orang makan? Yang ni saya buat untuk 12 pieces macam tu. 12 Oh, pieces bekas macam ni. banyak juga. Ya, Okay, banyak kan? siapa-siapa. Tu kalau macam Ya, ni, kalau ni, hmm, hmm. Ya. kalau macam yang nak buat tak banyak tu, boleh je pakai resipi ni. Kalau untuk hijau ni, saya cakap resipi dia 1,5 cup gula, 1/2 cup tepung beras, 2 cawan, 2 cup air pandan. Tu je. Oh, Paruh daripada hari tu. faham. Lepas tu air pandan dah Oh. siap. Sekarang kita campurkan dalam pan kita terus. Oh. Lepas tu air. Air ni kalau boleh, habis 2 kali lah. Oh, sebab takut mesti rasa habuk-habuk. Dan, betul. Tak banyak Oh. sangat lah kalau. Okey, semua tapis 2 kali ya. Nanti takut tersedap pula makan habuk-habuk tu. Kan? Lepas tu kita Nampak, letak nampak, apa nampak. tadi? Tepung gula. Ni saya dah siap, dah ukur siap-siap dah. Ni 1/2 cup gula. Masuk je. Oh, kalau saiz cup tu saiz apa-apa je ke? Cup tu, kalau boleh, kalau ada yang measuring cup tu, okey juga. Kalau macam ni yang 1 cup ni kan. Saya pakai yang macam ni lah, Ah. measuring cup. Tapi kalau tak ada, pakai apa-apa cup pun boleh. Tapi kena semua kena Oh, pakai cup yang sama. faham, Contoh faham. air tadi pakai cup tu, gula cup pakai cup tu, semua pakai cup yang sama. Boleh je apa-apa cup. Cumanya Ni nanti dia ikut. kalau cup tu besar, banyaklah kuantiti dapat. Faham. Ni ikut ni lah kan. Insting. Ini kita pakai je cup apa yang ada. Tu dia masukkan tepung beras. Kita terus whisk je. Oh, okay.
Yang buat sama-sama tu okey ke? Masih bersama? Ha. Ada apa-apa soalan ke? Mm-mm. Ada apa-apa soalan ni? Mudah ni sangat. Boleh buat semua orang. Kalau nak buat open house kan. Senang Ah, nak bahan dia berapa sikit je. ada yang tanya berapa banyak tadi tepung beras? Tepung beras, untuk berapa punya resipi ni nak banyak ke? Kalau nak buat sikit je, setengah cawan tepung beras. Lepas tu setengah cawan gula. Okey. Ah, Jadi bila dah campur, dia warna dia kurang okey. sikit tau. So kita tambah pewarna sikit. Oh, itulah fungsi pewarna. Faham, faham. Tapi kan mana pewarna saya? Sekejap ya. Oh, pula. Kiranya pewarna tu suka hati je lah kan nak letak warna apa-apa kalau nak warna selain hijau. Boleh. Tapi kan kalau ikutkan warna ni, kalau nampak dia ada hijau cair sikit. Sebenarnya kita nak bagi dia ada warna sikit lah. Kalau tak ada warna, dia tak berapa Bosan lah nanti. cantik kan. Hmm, faham, faham. Tapi warna ni macam tak berapa. Okay lah. Ada siapa ada soalan ke? Hmm. Boleh tanya dalam chat. Dan tanya. Nanti nak tengok juga cara buat yang acuan itu. Macam mana akak bentukkan tu. Oh, Alamak, kena buat demo ke? Satu yang satu. Tak sempat itu buat eh. Okay. menarik, menarik. Hmm. Kiranya sekarang ni akak still open order ke untuk kuih-kuih kalau ada siapa nak order dekat Jepun ni? Boleh je. Dalam bulan Ah, Ramadan ni insyaAllah setiap minggu kita ada buat postage. wah. Dia PM Dia, je kalau dekat IG tu kan. Kalau macam hmm, malu kan, isi je form nanti kita contact. Kalau 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 okey je PM je saya akan nak order nanti boleh je isi form je. kuih Order apa. apa-apa je ke ada macam kuih yang... Biasanya macam kita akan update dekat form tu. Kalau ada certain Oh, minggu tu ada yang ada kuih tu ada yang tak available. Depends minggu tu ada kuih apa kan. Kena tengok faham, form tu faham. selalu. Okay? Okay, Dia warna siapa-siapa dia yang macam cantik sikit kan. ada nak order kuih-kuih kan kat Jepun ni tak tahu nak order kat mana boleh lah follow IG Hmm. akak Kak Iis iiskuih.jp. Ada macam-macam Betul. kuih di situ ya. Okay, lepas tu dah ready ke yang dah hijau ni dah siap kan? Kita masak terus. Oh. Tapi kan, untuk yang buat sama-sama tu, kalau kalau boleh macam siap-siap bekas nak tuang ni. Sebab once dah masak kita kena cepat-cepat tuang. Macam prepare siap-siap Oh. acuan. Dah boleh ke saya ni? Kalau dah buat akhir ke Ah, mampu boleh. ke? Mampu apa-apa dapur pun boleh. Yang penting keluarkan apa? Kalau bekas besar terus boleh ke? Tak payah letak kat Boleh, kecil-kecil. bekas besar pun boleh. Boleh. Tapi make sure nanti bila dah letak semua tu jadi separuh lah. Sebab nanti kita letak putih pula. Jangan. Ah. Kalau boleh separuh bekas. Bekas tu separuh. Yes. Allah. Tak ada pula api. Wah. Okay. Saya nak bagi nampak lepas dia masak nanti. Oh, okey. Nampak. Tapi jangan kuat sangat saja. Tapi yang ni dia macam kalau puasa tu sorry lah dia penat sikit lah kena kacau terus tak boleh berhenti. Wah. Dia kena macam just panaskan ke? Kena sampai dia mendidih ke? Ni kacau dia sampai dia meletup-letup lagi. Nanti dia akan slow-slow memekat tau sebab tepung beras tu dia bagi pekatkan adunan tu. Ah. So dia Api akan paling dah kecil lama ke? sikit. Sorry. Kalau boleh kecil je tapi jangan kecil sangat lah nanti lama pula. Itulah kalau kecil sangat nanti sampai esok kecil. Kita sederhana lah. Sebab kalau kuat sangat dia masak tak.
Balance. Hmm. Ni kurang Maksudnya ajar kau je. Nama sikit lain. buat dia akan ada kanose ke? Macam untuk dia macam berketul ke? Memang akan bergetul kejap lagi. Oh. Kalau Bagus. lambat sikit, kalau boleh ada standby measuring apa ni pun okey juga. Lepas masak kita terus tuang. Faham, faham. Oh, ni semua memang kena prepare dulu awal-awal lah supaya dia tak keras tiba-tiba. Kalau boleh prepare, kalau yang dia punya trik dia tu lah. Kalau tak nanti, kalau kita tak prepare kan, kita duk masak-masak, dah siap masak, lepas tu baru nak prepare semua, dia akan mengeras kat dalam kuali ni. Oh, kena Nanti tak makan boleh dalam nak, kuali tak, terus. tak, tak boleh nak tuang, periuk dalam periuk. Hmm. Wah, ada yang share gambar. Wah, tu sama tu. Nampak sedap ya. Ni masih tengah hari lagi ni, lama lagi nak buka. Jadi kuih tepung pelita mega lah kalau keras dalam periuk. Yelah, senang tak payah basuh-basuh dah banyak-banyak bekas. Macam je dengan aku. Makan terus. Hmm. Ni memang akan ambil resepi turun-temurun ke, resepi yang boleh cari mana-mana kat online ke? Kalau apa, boleh je mana-mana selalu jumpa kat TikTok ke, dekat mana-mana yang keluar. Oh. Suka try-try kan. Lepas tu, mana Hmm. yang rasa macam kena dengan tekak gitu tu. Cuba buat lah. Kiranya ni akak dah banyak kali eksperimen ke apa? Betul. Wah. Sebab kalau first time tu kita tak tahu kan dia punya trik-trik gitu. Betul-betul. Okay, macam mana yang bersama-sama membuat tu bolehlah juga share gambar macam peserta kita ni. Kat Ika. Dia macam dia. Tapi kan nanti kan lepas dah panas tu kan nanti Hmm. kiranya terus tuang lah dalam bekas tu kan? Macam je. Ke Lepas tu ke kalau boleh, kalau letak dalam bekas besar tu kan, dalam bekas kecil-kecil, kena tuang dalam ni hmm. lah dulu sebab nanti susah nak tuang kan. Nak pakai sudu pun boleh. Tapi Ah, dia lambat sikit itulah lah. sebab macam kalau panas kena dengan plastik kan takut macam tak tahu. Betul. Faham? Ah, okay. So sediakan jug ya semua untuk lebih selamat dan mudah untuk tuang. Dia penat Yap. jugalah. Oh, lama juga dia. Ni dia dah start kat sikit. Dah nampak dia berkilat sikit tu. Hmm. Oh, ada soalan. Ya. Better memang better buat yang bahagian hijau dulu ke atau boleh je kalau nak buat yang putih dulu ke? Sekejap saya post soalan sekejap boleh ni sebab dia dah masak. Tengok Oh, eh. okey okey. Tak apa Tengok. tak apa. Macam ni dia dah Oh, meletup-letup. oh. Kalau dah Oh. meletup ni cepat-cepat tutup api. Okey. Saya suka guna ni tau. Korang tahu ke? Sebabnya nak Oh, senang tuang je. tu macam yang untuk Ini buat macam takoyaki tu. takoyaki tu. Betul. Hmm. Tu boleh beli dekat tu akak beli kat mana? Daiso. Buat dari Malaysia. Wah. Hmm. Ada je yang tak jual apa yang buat takoyaki tu kat ni home dia jual. Oh, mestilah ada kat Tengok dia Ipoh. akan pekat sikit. Okey. Kiranya kalau dah meletup-letup tu dah ready lah kan? Dah boleh tutup lah. Yes, dah meletup tu boleh terus tutup api. Okey. Saya tak nampak sebab macam tadi nampak macam oh senang je akak gaul kan. Tiba-tiba dah keras. Menarik, menarik. Hmm. Sayang, sayang lah kalau lekat ni kau guna spatula. Hmm. Oh yang soalan tadi tu. Ya, Better buat memang buat hijau dululah. Kalau ke boleh je buat mana-mana dulu yang putih dulu ke. okay. Kalau nak buat putih dulu, nanti macam mana nak cakap? Bila kita buat putih dulu tu, hijau kita tak buat lagi ni, tapi kita lapisan bawah kan hijau.
Nanti putih kita akan mengeras lah Ah. dalam periuk. Oh, tak sekali. Lain-lain Macam tu kalau kan. dia nak bawah tu putih. Betul. Oh. Paruh je. Paruh. Baru je. Okay. Kau rasa tak tahu. Sedapnya. Kita tekan sikit. Bagi dia rata. Sekejap ni. Ada yang tertarik dengan corong tu. Mana nak dapat ya? Cara ni, cari yang takoyaki tu. Cari jual punya Amazon ke. Takoyaki Ni apa kan nama dia? ni macam yang untuk buat takoyaki tu. So macam cari je kot Tu dia dekat sama je. Amazon yang takoyaki maker. Eh? Kalau kat Malaysia yang buat kaya ball juga. Betul-betul. Betul. Hmm. Wah, menariknya. Bestnya. Dah lapar. Buat sekali ke tu? Buat dalam bayangan je. Saya fokus nak tengok cara Dia dah orang buat. Faham. Satu lain pun kalau ada macam nak kongsi something ke buka mic pun boleh je. Tanya je Kita dah ada. borak-borak sambil-sambil. Wah, saya tak kat situ pun saya boleh bau. Sedapnya. Banyak lagi dah keras kan. Dekat sikit. Oh. Kalau dah keras tu kiranya dah tak boleh buat apa lah. Boleh je. Cuma dia jadi rupa je lah kurang cantik. Ah, oh tu Kau je macam guna baki-baki sudu tu kan. kaut dah. Sebab dia dah keras susah nak turun sikit. Faham. Sebab pesan dia. Kakak Yang dari tu bila buat bisnes ni? Bisnes saya tak adalah. Tahun bila? 2019 rasanya. Tapi masa tu saja je try buat kuih. Sebab masa tu mula kita favorite kita cari muka tu. Lepas tu kat Nihon kan tu nak dapat. Lepas tu minta lah ibu dengan tu nak buat. Lepas tu tiba oh, kawan kata macam, kau boleh hantar kat aku tak? Gitu. Yang startnya. Kuih ni saya saja faham. buat je. Oh, kakak dia study Nihon lah eh? Betul? Tapi dah siap yang hijau. Lepas tu balik sekejap. Nak tanya apa-apa soalan ke? Oh ni, ada soalan. Bagi akak kuih apa paling seronok nak buat? Yang proses dia yang best. Seronok tu dari segi apa? Kalau ikutkan saya Macam, suka macam kuih-kuih yang guna loyang lagi menarik lah. Macam bukan menarik lah macam dah siap terus masak je. Tak adalah yang macam kalau macam ada contoh kuih apa yang guna acuan kan. Tu kan macam renyah sikit kan. Tu pada hmm, saya macam tak enjoy. Kadang-kadang saya stres lah buat kuih yang guna acuan ni. faham. Kalau yang best sikit guna yang kuih acuan yang guna loyang lah. Sebab tu saya lah. Lain orang lain-lain kan. Kiranya akak lagi suka macam buat kuih yang kena bakar-bakar ke, yang macam ni masak je ke? Betul. Yang macam bakar pun okey. Yang kukus-kukus pun okey. Faham. Yelah, so macam kadang pun ada orang dia teringin juga nak buat kuih kan, tapi tak ada microwave lah, tak ada air fryer lah. Kalau macam tu tepung pelita lah yang terbaik. Hmm. Ya, itulah jawapannya. Buat tepung pelita. Buatlah tepung pelita. Sedap pun sedap. Senang pun senang. Dia Ramadan je mesti teringin kan. Tepung pelita ni kan. Itulah. Kalau nak lagi Okay, senang, yang dah siap. boleh beli daripada akak. Tapi kan kalau tepung pelita ni saya sarankan buat je sendiri sebab bila post kan, kejadian dia ada sekali hari tu saya post, dia punya hijau tu elok tau. Tapi yang putih tu dah bercampur-campur. Dia dah macam hijau dah naik atas dah. Itu macam kekurangan kalau Oh. kita post lah tepung pelita ni sebab dia kan macam lembut kan. Walaupun dia dah keras. Dia putih tu dia takkan keras sangat. Dia akan lembut sikit tekstur dia daripada yang hijau ni. Kalau yang putih punya Ah, lapisan. faham. Ni ada orang bagi
suggestion. Corong tu kat Amazon, try search takoyaki dropping funnel. Oh. InsyaAllah keluar. Terima kasih Azrin. Rajin cari Amazon. Terima kasih, terima kasih. Kuih cara pun best juga. Tu kita dari tiga yang buat tu kita buat lapisan putih pula. Putih hijau ni yang dah siap ni kalau boleh masuk peti ais lah cepat sikit dia keras. Oh. Okay, yang dah siap tu, yang warna hijau tu boleh letak dalam peti sejuk dulu. Dan ready-ready untuk buat yang warna putih pula. Okay, dah boleh ke? Rasanya dah boleh dah. Okay, saya start buat yang putih pula. Santan. Santan ni saya dah siap tak dalam ni tau. Lepas tu saya dah whisk sikit sebab saya pakai santan tin. Santan tin ni kadang dia ada yang keras. Tekstur yang keras dan cair tau dalam dia. Jadinya sebelum kalau kita terus tuang dalam ni dia tak balance. Bawah air atas keras. Dia kacau dulu Oh, set-set dalam ni. So faham, jadi faham. macam dia dah jadi sekata lah. Satu tin tu lah. Pakai semua. Tak. Santan 1 cup. Contohnya kalau yang Oh. pakai cup tadi isi penuh dalam cup. Hmm. Hmm. Okay, ini 1 cup santan. Itu dah hidupkan api ke Belum. belum? Saya Oh, okay. silap pula. Saya tak sini lah. Confused kejap. Okay. Kenapa? Tak santan. Lepas tu air. Air berapa banyak tadi? Air setengah cawan. Bukan 1,5. Air 1,5 cawan. Sebab saya kalau pakai yang ni. Satu. Hmm. Lepas tu saya pakai yang. Boleh je agak-agak je setengah cawan tu. Ini yang setengah punya saya tak fokus. Okay, semua agak-agak je. Agak-agak setengah daripada cawan tu lah. Okay. Okay. Tu tepung beras. 2 sudu setengah sudu makan. 2,5 sudu makan. Kalau sudu Oh. makan tu kan, pakai je apa-apa sudu boleh. Agak-agak macam dia tak menggunung sangat macam ni okey lah. Ni 1 sudu. Macam ni okey lah. Yang ni saya dah suka dah 2,5. Ni saya Oh, letak ni lagi sikit lah daripada yang hijau tadi kan? lagi sikit. Tepung beras dia sikit je. Hijau tadi kita guna 1 cawan, setengah cawan kan. Hmm. Lepas tu last sekali garam. Garam. Kalau resepi yang ni kita pakai kalau ada yang teaspoon kan, teaspoon measure apa? Yang macam ni kan, sudu ni kan. Ambil, boleh pakai ni 1 sudu, tapi biar menggunung sikit. Sebab kalau yang putih ni, kalau boleh kita biar lebih sikit garam biar masing-masing. Ya, kasih Saya dah suka berlemak-lemak tadi. sikit lah. Tapi kalau ada penimbang, siapa yang kat tengah buat tu kalau ada penimbang, timbang garam ni dalam 6 gram ke 7 gram. Okay. Hmm. Okay. Ada apa-apa Okay. soalan lagi ke? Ada apa-apa soalan? Okey ke yang buat sama-sama tu? Masih bersama? Ke busy kot seorang buat. Tengah buat. Masukkan dalam bekas sekarang. Oh, masih buat? Okey.
Akak selalu ke macam buat makan-makan, buat kuih raya? Apa Buat selalu? makan-makan kuih raya. Tak adalah Hmm. selalu. Macam buat Um, gathering ke? kalau Nagano ni ada, selalu ada lah buat Nagano punya gathering makan-makan tu kan. Suka kadang-kadang tu bawa lah kuih ke apa-apa. Rasa nak buat kuih. Hmm. Kalau tak buat kuih, buat apa? Dessert-dessert, manis-manisan. Oh. Jarang lah nak buat lauk tu. Baru nak tanya macam selain buat kuih akak ada ke macam masak lauk kan? Kadang je. Ah. Hmm. Ni kat Metro West tu baju dia. Satu semua. Sekejap lagi baru kita buka atas api. Dah kata baru kita buka api. Hmm. Itu kira kasih macam tepung tu dah tak ketul-ketul lah. Betul. Tepung tu jangan bagi dia berketul. Kalau boleh. Faham. Tepung dengan santan macam ni. Hmm. Yang tengah buat tu boleh juga nak share gambar dalam ni. Kita tengok juga korang punya macam mana kemenjadiannya. Nampak je kan? Kita nak ready nak masak. Ni api pun perlahan jugalah macam tadi. Sama je macam tadi. Api perlahan, masak sampai dia berketul. Bukan berketul, meletup. Meletup. Ada ke pernah macam dia tak meletup? Macam Tak, kenapa? kalau tak tu, belum lagi lah tu. Wah, tu ada Oh. nasihat ke? Wah, awal lah. Advance kita punya penonton. Laju. Sekejap je. Buat Mantap, kuih ni. mantap. Itulah ingatkan susah nak buat sebab macam berlayer-layer kan. Mm-mm. Hmm. So akak start macam jual kuih sebab yang kawan akak tu lah cakap uh, Dia apa? balas lah. Masa tu dia reply story. Dia cakap, weh, ni apa macam tu kan? Sebab masa tu first kali saya buat kuih seri muka yang macam loyang bulat tu kan. Hmm. Lepas tu dia kata, dia minta lah, kita hantar dekat dia macam tu kan. Sebab kita takut lah macam, boleh ke post kuih ni kan bersantan. Dia bersantan ni Hmm. macam, elok ke kalau post. Lepas tu Faham? cutting daripada tu lah macam, oh dia kata elok je, panaskan balik, kukus. Kalau boleh, kalau biasanya kuih yang saya jual ni, saya sarankan lah untuk reheat, untuk panaskan balik tu macam, kalau boleh ada pengukus tu lagi baik lah. Kuih yang saya hantar tu, Oh. kalau boleh panaskan, kukus balik, macam timun ke apa kan. Hmm. Ini macam Nanti dia dia akan boleh. dapat, Ya. ya, Tak, nanti tak, dia tak. akan dapat Sambung. macam tekstur yang macam baru buat lah, baru kuih baru lah, baru fresh lah Hmm. macam tu. Panaskan pakai pengukus. Kukus, Nak Ah, microwave pun boleh, kalau ada microwave boleh microwave je. kalau air fryer memang tak boleh lah kan? Air fryer, ada certain kuih boleh. Kalau air fryer, saya suka kuih Wartawan. bakar, saya sarankan pakai air fryer. Kuih Ah. bakar pandan tu kan, sebab dia kan ada tekstur-tekstur burn terbakar-bakar tu kan. Kalau Betul. kita air fryer balik, dia akan jadi macam crispy balik. Ah. Okay, jangan cuba Yang ni Nanti jangan tak air tahu fryer kuih jadi ni. apa. Oh, kuih ni macam ada orang kata jangan derhaka resepi ya. Betul, derhaka resepi tu memang susah nak jadi. Ni kalau macam akak post kan dia boleh tahan berapa hari kuih ni? Kuih apa? Tepung berita. Ah, atau yang lain-lain juga. Tepung berita ni kalau sehari dua hari tu okey lah. Janganlah simpan lama-lama. Sebab dia bersantan. Lepas tu dia Hmm, cair pula kan. faham. Tapi Jangan kalau simpan yang kuih lain lama-lama. tu insyaAllah boleh tahan lama. Hmm. Apa macam paling tinggi demand untuk macam orang order kuih akak? Cakap ni memang
Kalau orchid yang paling orang ni apa kuih teri muka dengan kuih bakar pandan tu yang bentuk bunga tu kan. Oh, Yang tu alhamdulillah lah. Banyak permintaan juga lah yang tu. Dia faham. orang Malaysia tu suka pandan kot eh. Mungkin lah. Ada orang cakap saya pernah buat marha. Saya pernah buat cornflakes madu je pakai air fryer. Oh, cornflakes madu pun macam senang eh. Sedap lah tu. Betul. Tu boleh buat. Macam tiba. Tapi yang cornflake tu kiranya pakai cornflake apa je pun boleh lah kan. Kalau boleh pakai yang plain lah kan eh. Saya tu tak tahu lah. Hmm. Plain. Tak pernah try Itu lagi lah. baru je lah, baru je beli cornflake. Buatnya belum lagi. Oh. Saya pun paling-paling Banyak. sekarang ni hari tu je lah buat puding roti. Tapi tu lebih manis. Wah, sedapnya. Okey, pakai cornflake yang plain je. Okey. Dekat Gio Mas tu ada jual. Banyak juga beli beli dekat Gio Mas. Kiranya barang-barangnya akak macam beli dekat area akak ke yang macam daun pandan tu. Hmm. Kat sini kan, kat Nagano tak ada kedai Malaysia apa kedai halal halal mart macam tu lah. Apa-apa Ya saya order ke? kat dia je. Dekat Mak Semua tu. Biasanya Ada follow tak? Bila follow. apa, Kedai tu baru buka apa tapi orang Malaysia lah. oh, dekat Kedai Nagano. uh-uh. Dia ada open order online jugalah. Dia sekali dengan kayu manis tu tak kayu manis hati tu. Oh, tahu-tahu. Tu sekali dia jual barang juga. So, lepas tu saya order kat dia je. Oh, Yang pandai lah susah nak dapat kan. apa nama kedai tu? Kedai Sekito Halal Mart. Te- Teki Tekito, Sekito. Sekito. Oh, Sekito. Okay, dah start cut sikit tau. Sikit aja nak chat tadi. Ada orang tanya Nampak tak? kalau dah mendidih dah okey eh? Boleh dah tutup api dah. Dah boleh tutup api. Hmm. Lepas tu kalau boleh terus tuang dekat kicau tu. Okey. Ada apa-apa Kalau soalan? tengok dia Siapa-siapa? mendidih tu. Kiranya yang putih ni macam kurang kurang keras lagi lah daripada yang hijau kan? Dia lembut lagi. Hmm. Tu dah Okey ke? meletup-letup. Nampak ke? Hmm. Tak berapa nampak. Sekejap saya baju. Alah, dia macam dah naik-naik sikit. Oh, okey. Lepas Nampak. tu tutup api. Tak api. Oh, tadi tak nampak asap. Dah berasap. Ni beruap dah. Oh, sedapnya. Ni saya tak masukkan dalam cuan tadi tu. Saya terus tuang je lah. Boleh. Hmm. Okay. Ya. Terus tuang dalam ni. Jam ni nampak tu macam mana? Mungkin okey. Tengah tukar kedudukan dengan wah, bagus. Bagus ya kita memastikan kebersihan dapur. Tengok. Okay. Lap-lap dulu. Oh. So, lepas dah tuang tu kiranya letak dalam peti sejuk, lepas tu biar je lah. Ke biar dekat suhu luar?
letak dalam peti sejuk. Nanti mak dah berbuka nanti makan sejuk-sejuk. Oh, nanti akak boleh ke tunjuk cara buat bekas yang guna daun pandan tu? Boleh? Ada masa ni kita boleh buat. Kita dah siap dah. Okay. Itulah macam baru nak tengok. Dah siap. Ya ke? Takut lama buat dia. Tadi pun Oh. ada juga. Dalam ni macam Takut makan sekejap masa jugalah. kan. Buat kuih ni sekejap je kan? Cumanya Hmm. sebaiknya buat siang lah kalau nak makan malam kan. Betul. Lama ke nak tunggu Bocor pula. dia dalam peti sejuk tu? 2-3 jam okey dah. Lagi Ah. lama lagi okey. Oh, Betul okey juga lah ni. ini. Ni by time buka dah boleh. Wah. Okey. Dah siap. Peserta kita sekarang dah siap. Ada yang dah siap ke? Tu ada gambar bersama akak menuang menuang warna Ha? putih. Ni tak payah ketuk-ketuk dah. Ketuk-ketuk. Tak payah sebab dia cair kan. Hmm. Tak apa je ke letak peti sejuk pada berasap tu? Boleh, nak biar luar dulu pun boleh. Kalau Hmm. macam kalau bocor pada daun ni. Oh. Oh, kiranya ni dah siap lah semua kan? Dah, Nah, kalau nak buat daun sekejap boleh je. je kita buat daun sekarang eh. Tak dapat, tak sampai sejam. Ya semua Sekejap je tak kan? sampai sejam. Dah siap dah. Dah boleh Oh, siap-siap untuk masak lauk buka pula. Awal. disarankan buatlah tepung pelita. Paling kejap. Ya. Yeah. Sangat mudah. Bahan dia pun sikit je. Tapi yang untuk putih tu kan, kalau ada yang suka lagi apa masin, lebihkan garam. Hmm. Sebab Yang hijau tu dia dah manis. Oh. Ni ada orang tanya, akak punya bekas pandan tu pakai stapler je ke? Oh, sebab saya tak jumpa. Didi. Oh, Tapi kalau ni tak, tapi untuk keselamatan tu tak baik, tak berapa elok lah kalau pakai guna. stapler. Ah, betul. Sebab Pakai takut kau lidi je terluka kalau makan nak ke. buat. Sebab maybe ada kemungkinan untuk dia jadi karat tukar. Dia makan terus lah kalau macam tu kan. Kalau Hmm. ni sebab untuk makan sendiri tak apalah. Kalau nak bagi orang, tak sesuai lah kot. Hmm. Kalau akak jual tu, akak jual yang dalam bekas yang bulat tu ke dalam daun pandan? Saya jual yang dalam, kalau jual saya jual yang dalam bekas yang bulat ni. Bekas ni Oh, kan. faham, faham. Daun pandan daun pandan, daun pisang ni. Hmm. Oh, eh. Ada pasal lagi ke? So, so kiranya pakai daun pisang pun boleh lah. Mestilah kan? Oh, yang, bukan, yang macam untuk acuan tu, pakai daun pisang. Hmm. Kalau daun pandan tak boleh lah. Rasa boleh kot, tapi saya tak pernah buat lah. Tapi kalau yang ni saya pakai daun pisang lah untuk buat acuan. Hmm. Yang ni akak So, pakai daun kalau daun pisang. pandan, yang Daun ni pandan. acuan ni daun pisang. Oh, daun pisang. Hmm. Saya ingatkan daun Eh, pandan. yang kuih tu, yang kuih tu daun pandan hijau tu. Eh? Oh, Tahu tak? okay, 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 Confused. okay. Confused. Confused juga. Okay, okay. Daun pisang je, semua bukan daun Ni pandan. daun pisang tau kawan-kawan. Tapi dah goyak-goyak dah ni. Daun Daun pisang pisang yang tu pun dijual frozen kan? akak beli juga dekat yang Sekitar Halal Mat tu ke? Kita amat tak sure ada ke tak. Tapi yang ni saya beli dekat kedai, dekat kat rumah ni ada juga kedai. Dia jual daun pisang juga. Oh. Kadang-kadang kedai Thailand pun ada tau. Kedai Thailand, Oh. kedai Indonesia. Itulah. Kalau kat Malaysia dulu ambil belakang rumah je daun pisang. Betul. Ni Ni kena beli frozen. kena beli. Agak-agak kalau kita tanam pokok pisang kat sini hidup tak? Cuba awak try. Noh. Saya nak cuba tanam pokok cili lah. Cili pun best.
cantik je. Siapa-siapa Tak pernah boleh. ke try tanam pokok cili kat sini? Saya pernah. Dua tiga tahun lepas. Oh, Tapi bila dah winter, masa dia naik hidup tu, cantik lah berbuah cili semua kan. Tapi bila dah winter, saya tak oh. tahu nak buat macam mana. So, dia mati je macam tu. Ah, touch kan. Maybe kena letak dalam rumah kot. Bagi dia kena heater kan. Tak tahulah. Hmm. Oh, ada cakap Kak Shana. Saya pernah beli kedai halal biasa, Asia Mart. Kedai barang Vietnam ada jual daun pisang. Kedai pisang. Makan, dah pisang tu kan. Rasanya mana-mana kedai Asia kot. Betul. Ada soalan. Kalau beli Ya. daun pisang frozen tu kena layar atas api ke? Ke tak? Kalau daunnya memang layu dululah. Kalau sebaiknya Hmm. layu dululah. Kita layu Hmm. baru kita lap. Faham. Kalau letak dalam microwave? Hmm? Kalau letak dalam Saya tak pernah cuba microwave. lah. Tapi boleh lah kalau nak cuba. Siapa-siapa kalau nak Tak cuba cuba. boleh lah. Lepas tu bagi tahu apa apa jadi dekat daun pisang tu. Tapi dia tak boleh keras sangat lah kan. Nanti tak boleh nak lipat. Dia tak boleh keras. Saya tak tahu lah. Untuk apa. Tapi dia keluarkan bau sikit lah bila kita layu. Hmm. Oh. Macam mana kita nak tahu apa tekstur daun pisang tu dah Macam, okey ke? kalau saya tengok dia macam, kalau macam basah kan, dia jadi kering kan. Kalau tak basah, dia akan jadi, daripada putih tu dia jadi warna daun yang cantik. Daun pekat. Daun. Hmm. Macam tahu lah. Dua-dua. Apa. Oh, Proses belakang je lah. layu ni semua. Satu lapis. Okey. Oh, ni dia basah sebab frozen eh? Ada orang tanya. Tadi saya basuh sikit sebab yang pagi tadi saya sempatlah keluarkan air. Tapi tadi saya keluarkan frozen. Dia beku. Oh. Saya basuh lah dulu. Kalau tak payah basuh pun dia selap-lap je. Nanti sugar ni. Oh. Nampak banyak ke ni? Tengok tahu ni. Macam banyak. Kita ada lagi dalam 7 minit. Agak-agak Boleh ke satu tak? tu lama ke nak buat? Sekejap je. Ada ke Ha. yang buat sekali? Ada ke yang buat Mesti sekali ada. bekas tu? Sila angkat tangan kalau ada buat atau bagi reaction ke. Allah koyak. Kalau terkoyak tu masih boleh guna lah. Ke dah tak selamat dah? Kalau dia kecil sangat, tak boleh bakar. Boleh je lapik-lapik tapi Hmm, lebar sikit kalau ikutkan. Boleh kalau tak cukup kan. Kita tapak-tapak lah yang dah koyak tu. faham. Macam mana kita nak elak dia bocor eh? Kalau pakai daun pisang sebab macam kan kadang-kadang Dia dia macam berhati-hati je. koyak-koyak. Dia sangat tak koyak. Ada soalan? Apa lagi kuih yang guna tepung beras banyaknya ada tepung beras lebih. Kuih lapis pakai tepung beras. Kuih Kuih lapis pun lapis. senang juga. Kuih lapis Hmm. senang tapi bila buat tu nak kena tunggu dia. Oh, Dia masak lah. Dia kena buat lapis-lapis setiap kali masak tu kan. betul. Tapi bahan dia Maksudnya, senang je. Macam sama juga. Lebih kurang santan, tepung beras, gula, tepung. maksudnya kuih lapis tu kena buat terus dua-dua sekaligus. Dua-dua apa? Maksudnya sebab macam tadi kan kita buat salah satu sebab dia just lapis atas bawah je kan. Kalau kuih lapis tu maksudnya kita kena buat dua-dua tu siap terus lepas tu terus tuang. Macam tu ke? Dia sebenarnya adunan yang sama. Cuma saya ajar kuih lapis terus sekali. Dia ada satu adunan yang sama je. Cumanya bila nak jadikan merah dengan putih, awak bahagi dua adunan tu. Buat satu, Oh, lepas tu bahagi dua. Separuh je yang buat pink, kan. yang merah tu. Satu lagi tu Lah. biar suruh mama. Saya lupa dia punya adunan sama. Saya macam kena buat sekaligus ke? Faham, Okay. faham.
Kalau ada kotak Jadi, mancing, saya pakai kotak mancing je. Nak tahu sizing dia. oh, rasanya kalau kotak macam yang beli cube-cube tu pun boleh kot. Hmm, saya pun tak tahu. Boleh. Ikutlah kalau kotak tu besar, dapatlah size acuan. Hmm, hmm, hmm. So kalau ada yang tepung beras lebih-lebih tu boleh kot buat buat kuih lapis. Buatlah kuih lapis, sedap. Boleh makan sama-sama dengan kuih tadi. Tepung kulit tu. Lagi best kalau share post sini. Post dekat tempat saya. Saya akan terima dengan berbesar hati. So bahagian dalam tu bahagian yang bukan kena api tu ke? Ke mana-mana bahagian boleh je? Yang kita bakar tadi bahagian luar. Yang bawah. Ah, Luar lah. faham. Ni saya kata agak-agak je sizing dia dalam. Kalau macam ni boleh bahagi dua. Tak tahulah macam 4 inci macam tu kot lebar. Hmm. Lepas tu kau boleh tindihkan. Yang ada line-line letak bawah. Ini belah dalam dia. Hmm. Okay. Lepas tu yang ni kan dia macam keras ni kan buanglah dulu. Dulu. Hmm. Okay. Lepas tu dah ready. Double kan tau. Kalau boleh double kan. Dah acuan kita apa-apa kotak tadi kan. Saya letak macam ni. Lepas tu agak-agak sizing dia lebih kurang. Kita potong lagi macam ni. Oh. Okay, sekarang kita dapat size macam ni kan. Hmm. Boleh ni alur dia. Alur dia macam ni. Alur. Lepas tu first kali tolak yang bawah ni. Tolak yang ni. Nampak ke? Tolak yang Oh, atas nampak ni. nampak. Ada mancis tak? Lepas tu tolak yang tepis ni. Then tolak ke dalam macam ni. Lepas tu tekan dia sikit. Hmm. Lepas tu jadi. Yang ni pun sama. Oh. Buat cara yang sama. Tolak atas ni. Tolak macam ni. Jadi kotak Oh. kan. Hmm, Lepas hmm, tu hmm. kau akan jap acuan ni. Kita staple dulu. Staple kalau ada lidi cucuklah lidi. Tapi lidi macam susah Siap-siap sikit sini. kena cari yang halus-halus. Nanti akan dah jadi terkoyak Nanti ni. dia koyak. Lepas tu dah set sebelah. Lepas tu tolak lagi. Masukkan balik yang ni. Tolak. Buat lagi sebelah. Tolak lagi. Lepas tu tekan sikit. Lemak cabut kat yang ni. Okay. Oh, Oh, stapler. Jadi senang jangan je. termakan sudah. Lepas tu dah. Lepas tu keluarkan sikit. Ada kesan sikit tadi kan. Tepat balik perlahan. Oh. Okay, senang je Ya. kawan-kawan nak buat. Ya. Boleh buat. Boleh buat. Boleh daun pisang. Lepas tu nak Boleh. kemas sikit. Trim lah. Oh. Hmm. Wah, cantik, cantik, cantik. Dapat ke semua? Kalau tak dapat saya buat lagi. Tak dapat boleh buat Dapat. lagi. Ada lagi seminit. Dah senang je rupanya. Tak ada. Ya. Tak ada rahsia sangat pun. Dia macam balut hadiah lah. Sebab Betul. lipat dia. Sebab dia macam senang. Bukan senang. I mean, tekstur daun ni dia senang nak Hmm. bentuk-bentukkan. Ingatkan macam ada kena anyam-anyam ke. Hmm. Hanya Habis dah ketupat lepas ke? Habis dah lepas disuruh bawa kuih tepung pelita pergi potluck. Boleh ya Marha? Saya datang nanti. Okay, dah siap. Okey, dah siap lah ni kiranya. Dah siap dah. Dah siap Yang, dah. yang Tadi tadi pun tu dah masuk peti cepat. sejuk. Yang buat Okey. sama-sama tu dah siap ke? Yang buat sama-sama okey ke? Dah Okay, siap ke? share lah gambar. Boleh share gambar yang korang dah siap tadi. Share ada gambar.
Okay, tepat pukul 2 kita dah siapkan cerita. Dah. Dah siap. Yeay, senang je kawan-kawan. Boleh buat kat rumah. Siapa-siapa yang bosan-bosan kan. Macam, ish nak buat apa yang hari ni? Buatlah tepung pelita ni. Senang sangat. Sebab tak sampai sejam pun dah siap. Siap tahu buat. Bekas je lagi. Cuma kena ada barang lah. Kita pula kan nak suruh standby. Daun pisang Tak apa, kau tak nak apa. buat. Oh, ada ni. Kak Ika share. Bekas besar satu mangkuk. Tak Adakah? apa. Senang boleh potong-potong je terus. Nanti. Put. Kek daun pelita. Wah, besar. Okey, tak apa liter. Nanti Okey. makan berjemaah. Ya, Kak Ika. Okay, dah Nanti siap. saya datang. Dah siap. Okey, Alhamdulillah dah siap. Oh. Tepat pada masanya. Berjalan lancar ya kita punya buat-buat kuih ni. Alhamdulillah. Okey, terima kasih Kak I sebab sudi share cara buat tepung pelita yang sangat mudah dan pantas dan friendly. Okay, semua lepas ni kita akan ada sesi bergambar. Jadi semua boleh bersedia dengan tudung dan juga kuih lah kalau nak tunjuk kan dekat dekat kamera kan. Kak Is pun boleh je nak tunjuk satu bekas kuih ke kan. Okay, sekejap saya kelas ni. Nak promote-promote nanti kan. Tak ada kuih. Semua boleh bersedia dan tunjuk kuih juga pun boleh juga. Tunjuk hasil dan boleh buka kamera. Kalau tak buka kamera pun tak apa je. Yang okey lah, yang okey. Ke ada siapa-siapa lagi ke kalau nak tanya-tanya boleh je. Macam tips ke, macam nak dapatkan barang dari mana ke. Kan? Atau Kak Iis pun ada macam nak share-share lagi ke? Boleh juga. Apa ke tak ada ke? Nak kalau nak buat-buat kuih ke apa-apa. Jangan ada haka je. Kalau ada haka susah sikit nak jadi. Stres. Tapi Agak-agak kalau bahan-bahan ah hmm agak-agak apa tu? tak. Akan sambung je lagi. Kalau biasanya bahan-bahan buat kuih ni pun boleh dapat je kat Jepun ni. Cari sikit lah. Hmm. Sebab kita tahu kan kadang ada macam tepung ubi ke apa ke tu. Semua ada je sebenarnya kat Jepun boleh cari. Tepung ubi ke, tepung beras ke, tepung apa-apa. Hmm. Ini daun pandan lah kena cari dekat kedai-kedai Asia. Orang Jepun tak tahu pandan tu apa kan. Tak tahu lah diorang tahu ke tak. Hmm. Oh, kalau akak cari kat kedai tu akak cari ke akak tanya terus? Tapi kalau tanya terus nak tanya apa? Hmm. Hmm. Tak rasa kedai Jepun tak sure lah dia jual ke tak barang Asia kan. Rasa Hmm. kedai yang jual Faham. memang jual tu confirm ada lah. Dah ready ke semua? Kita tunggu lagi seminit. Kalau dah ready boleh je react. Buat thumbs up ke. Angkat tangan ke. Bagi Tengok like sikit kecil. kuih. Hafika nak tengok sikit kuih. Siapa, Okey, tunggu. siapa yang buat kuih sama-sama? Ika ke? Bukan, Syafika. Kak Ika Ika. dan Syafiqah. Ya, Syafika. Oi. Oh, oh saya Syafika. Ada dua Syafiqah dalam ni. Tengah mengukur satu sudut kanan. Syafiqah tak nak tunjuk kuih. Saya buat nanti raya, nanti raya. Saya dah cuk. Oh, belum. Nanti hantar sini sikit. Alamak. Jauh nak hantar dari Kelantan sampai. Syafika raya Kelantan ke tahun ni? Dari Kelantan. Hmm. Hari Oh, Is raya mana lah. kak? Ya, Siapa je yang dekat Jepun sekarang ni? Dan siapa yang dekat kat Malaysia? Jepun.
Malaysia. Oh, yang Malaysia tu tengah cuti eh? Malaysia. Ha. So Kak Iis pun raya Jepun lah tahun ni. Raya Jepun lagi. Oh, tahun lepas akak tak balik lah. Tak apalah. Kat Kita sana kalau sama-sama lah dari raya tu. Semua dah ready ke? ready kat sana okey? Okey. Okey, satu, dua, tiga. Ni yang formal dulu saya senyum dulu. Satu, dua, tiga. Sekejap Sekejap okey. Okey, satu lagi. Okey, satu, dua. Ini boleh freestyle. Okey, satu, dua. Tunjuk sikit kuih ke apa ke? Satu, dua, tiga. Nak ambil kuih sekejap. Boleh tunjuk kuih Kak Ika dan siapa yang buat juga. Kek, kek purple. Tak boleh. Cik Nak. purple itu tu. Okey, okey. Wah. Okey. Kak Ika okey? Okey, satu, dua, tiga. Alright. Okay, terima kasih semua. Sabar, belum habis lagi. Kita punya sesi masak dah habis tapi kita ada sesi lain. Jadi diminta semua untuk stay lagi ya sebab ada quiz lepas ni. Okay, so Alhamdulillah Kak Iis okay ke? Okey. Okay. Terima kasih Kak Iis sebab share, sudi share dan bagi masa untuk buat sesi masak-masak ni. Terima kasih. Terima Semua pun kasih juga jemput macam saya. so, kasih siapa-siapa yang rasa-rasa macam ada apa-apa lagi soalan mungkin boleh kot kalau macam nak DM Kak Iis dekat IG dia ke ataupun nak beli kuih ke kan. Okay, Alhamdulillah. Sekarang kita bergerak ke sesi seterusnya iaitu sedikit tazkirah daripada saudari kita Syafiqah untuk bagi sedikitlah perkongsian dan apa yang kita boleh kait dengan apa masak-masak Ramadan ni kan. Okay, dipersilakan. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syafiqah, yang in charge bahagian tazkirah kita pada hari ini. Ringkas je. Kali ini saya pilih untuk share 2 hadis kalau sempat. Tapi sebelum saya share hadis, saya nak share keindahan Oita dulu. So saya study dekat Oita. Belakang tu background Harajini Fall, waterfall cantik dekat Oita. So saya recommend datanglah Oita. Itu sahaja iklan. Okay. That's okay. Ni dalam Arabiknya. Saya ambil satu hadis daripada Kitab Sahih Muslim, hadis yang ke-1686. Disebabkan lidah saya dah half Japanese, so saya skip. Next. Saya baca romaji dia dah. Dan telah menceritakan kepadaku, Abu Quraib Muhammad bin Al-Ala telah menceritakan kepada kami, Abu Usamah telah menceritakan kepada kami, Hudlai bin Marzuq telah menceritakan kepadaku, Adi bin Sabit dari Abu Hazim dari Abu Hurairah, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, wahai sekalian manusia, sesungguhnya Allah itu baik. Dia tidak akan menerima sesuatu melainkan yang baik pula. Dan sesungguhnya Allah telah memerintahkan kepada orang-orang mukmin seperti yang diperintahkannya kepada para rasul. Firman-Nya, wahai para rasul, makanlah makanan yang baik-baik, halal yang dan kerjakanlah amal soleh. Sesungguhnya aku maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Dan Allah juga berfirman, wahai orang-orang yang beriman, makanlah rezeki yang baik-baik yang telah menceritakan kepada kami, telah kami rezekikan kepadamu. Kemudian Nabi Muhammad SAW menceritakan tentang seorang laki-laki yang telah lama berjalan kerana jauhnya jarak yang ditempuhnya.
sehingga rambutnya kusut, masai dan berdebu. Orang itu mengangkat tangannya ke langit seraya berdoa, "Wahai Tuhanku, wahai Tuhanku." Padahal makanannya dari barang yang haram, minumannya dari yang haram, pakaiannya dari yang haram, dan diberi makan dengan makanan yang haram. Maka bagaimanakah Allah akan memperkenankan doanya? Saya pilih hadis ni, and hadis ni mungkin ada yang dah pernah dengar sebelum ni. Sebab ia sangat relatable dengan life kita di Jepun dan di Malaysia. Kalau korang perasan, kalau kat Malaysia kita makanan halal kita banyak option. Logo halal tak perlu risau bagi saya lah. Kalau di Jepun, option makanan halal kita sangat terhad. Dan kadang-kadang ada yang bila ditengok ingredients makanan, ada pork ke, ada something like that, dia akan cakap, aku bukan makan daging je satu tu pun. Macam tu. Ataupun ada yang nampak ada wine ataupun sake, cakap bukan aku teguk daripada botol dia pun. Sebab bagi saya daripada perkataan Allah itulah menjadi asbab ataupun permulaan di mana kita berasa selesa dengan yang haram yang menjerumus kita untuk melupakan uh, yang halal. Dan peringatan saya juga self reminder untuk diri saya, setiap yang kita konsum itu menjadi darah daging kita, yang mana berdasarkan hadis ni juga bukan menjadi taruhan kepada sahaja, bukan menjadi taruhan kepada ibadah kita, dia juga menjadi taruhan kepada kita punya kesihatan dan kita punya akhlak. Last but not least yang saya dapat daripada hadis ni, jangan pernah penat untuk mencari yang halal sebab setiap usaha itu satu ibadah yang kadang nilainya kita tak pernah terfikir pun boleh memberatkan timbangan kanan al-mizan kita nanti. Next. Marha. Next, Marha. Okay. Dah next. Betul ke? Page ni ke Lambat. Sekejap. Ambil yang short punya. yang short punya, yang sepatah kali Slide tu kan? keempat. Ni. Okay. Menjadi bersihlah kamu, sesungguhnya Islam itu bersih. Okay. Next. Tempat saya lambat. Hadis kedua yang saya nak sampaikan juga dari kitab Sahih Muslim. Hadis ke-4232. Saya skip juga. Marha, tunjuk dia punya romaji. Telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abu Saibah dan Abu Amir al-Ashari serta Muhammad bin Al-Alla. Lafaz ini milik Abu Amir. Mereka berkata, telah menceritakan kepada kami Abu Usamah dari Buraid, dari Abu Burdah, dari Abu Musa, dari Nabi Muhammad SAW. Beliau bersabda, perumpamaan agama yang aku diutus Allah Azza wa Jalla dengannya iaitu berupa petunjuk dan ilmu. Bagaikan hujan yang jatuh ke bumi, di antaranya ada yang jatuh ke tanah subur yang dapat menyerap air. Maka tumbuhlah padang rumput yang subur. Di antaranya pula ada yang jatuh ke tanah keras sehingga air tergenang kerananya. Lalu air itu dimanfaatkan orang banyak untuk minum, menyiram kebun dan berternak. Dan ada pula yang jatuh ke tanah tandus, tidak menggenangkan air dan tidak pula menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Seperti itulah perumpamaan orang yang mempelajari agama Allah dan mengambil manfaat daripadanya, belajar dan mengajarkan. Dan perumpamaan orang yang tidak mahu tahu dan tidak menerima petunjuk Allah yang aku diutus dengannya. Hadis ni saya pilih sebab hari ini kita belajar dan mengajar. Daripada chef kita belajar untuk buat resipi yang anti gagal katanya selagi tak derhaka resipi. Dan chef kita mengajar yang mana, dan saya harap daripada sesi kali ini berdasarkan hadis ni, kita menjadi antara dua golongan ni, sama ada hujan yang jatuh ke bumi yang mana kita menjadi golongan yang airnya diserap oleh tanah yang dapat menumbuhkan padang yang subur, ataupun golongan yang mana menggenangkan air
yang dapat memberi manfaat kepada kebun dan orang yang berternak. So last kali saya ada letak sumber. Marhas slide last. Ah, sebab bagi saya nak cari hadis ni pun agak sukar sebab ada yang lemah, ada yang daif dan ada yang palsu. So di sini saya sertakan di mana saya dapat hadis dan juga apa yang artikel mana yang saya based on. Terima kasih. Terima kasih kepada Syafiqah, saudari Syafiqah sebab bagi perkongsian yang cukup berinput dan padat. Walaupun hanya 5 minit saja dalam perkongsian tu. And betul lah macam yang Syafiqah cakap, dekat Jepun ni makanan halal sangat terhad dan actually sebab kita sangatlah kalau boleh nak cari makanan yang halal tu kalau boleh memang ada logo halal kan, tapi sebab kita punya keadaan dekat Jepun ni makanan halal tu macam bukan terletak pada logo halal saja tapi daripada ingredients juga, and kat sini juga kita macam bolehlah dapat sedar yang kita lagi peka dengan ingredient. Kalau kat Malaysia macam kita berharap dekat logo halal je kan. Tapi kalau kat Jepun ni kita dah level up, kita boleh macam tengok ingredient satu-satu kan. Lepas tu yang kedua tu juga macam betul lah, kita kat sini bukan macam masak-masak je, macam happy-happy masak-masak kuih kan nak raya. Tapi sebab macam di bulan Ramadan ni lah kita macam belajar daripada Kak Iis untuk macam belajar buat kuih raya. Itu pun satu ilmu juga walaupun dia macam simple tapi dia juga ilmu untuk kita. Lagi-lagi macam ilmu tu macam senang je kita nak dapat kan. And mana tahu dengan belajar buat kuih pelita ni kita boleh macam share juga dan tu boleh jadi satu sedekah dan amal yang kita boleh buat time bulan Ramadan ni. Okay. Seterusnya kita akan menjemput sesi yang ditunggu-tunggu, quiz daripada saudari Arika Sarah. Saya bagilah mic ni kepada saudari Arika untuk sesi seterusnya. Dipersilakan. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua. So, kita dah ada sesi masak-masak tadi. So, terima kasih kepada Kak Is. Terima kasih juga kepada Aira selaku pengurusi majlis kita hari ini. So, masa yang ditunggu, quiz kita hari ini, tidak ada 2 soalan. So, siapa yang nak jawab cepat-cepat, boleh buka mic ataupun boleh type jawapan sebab kita akan sediakan hadiah yang lumayan kepada pemenang-pemenang quiz kita hari ini. Okay. So, soalan pertama untuk quiz hari ini. Okay, tadi kan kita dah belajar yang kalau buat selimut ada 2 layer kan. So, layer pertama yang hijau tu kita akan masak je sampailah dia dimasak. Okay. So, apakah tanda-tanda yang kita boleh tutup api tu? Apakah tanda-tanda yang dia dah dimasak dan kita boleh tutup api tu untuk first layer yang layer hijau tu? Itu soalan pertama. Siapa boleh jawab? Boleh saya nampak men, saya nampak jawapan mendidih. Saya tak siapa begitu-betul. Mendidih apa kat? Saya nak macam satu word yang selalu Kak Is sebut. Saya sebut kalau macam Tak kalau sebut tu lagi. dia Jawab. boleh tutup api. Betul tak Kak Is? Perkataan tu kan yang kita cari kan? Okay, dia semua dah lebih kurang tapi Sikit lagi. sekali nak jawab perkataan yang sebiji macam Kak Is sebut. Bukan. Nampak semua, maksudnya semua. Ha, yes. Okay, jawapannya adalah jawapan Liana Nolisa Ahmad. So, meletup-letup. Sebab tu meletup-letup tu adalah tanda yang kita dah masuk api dah siap dimasak. Okay. So, pemenangnya adalah Liana Nolisa Muhammad. Okay. Kedua, soalan kedua. Sebabkan tadi macam ada confusion sedikit. So, kita nak pastikan semua faham.
Okay, dekat tepung pelita, kita ada gunakan 2 daun. So, beritahu daun apa yang digunakan untuk bahagian hijau, daun apa yang digunakan untuk acuan dia dengan tepat. Okay, soalan kedua. Okay, cepat siapa boleh jawab, boleh buka mic. Saya nak spesifik daun apa yang untuk bahagian hijau dan apa yang untuk acuan dia. Hmm. Kejap juga. Okay, so pemenangnya untuk soalan kedua adalah Azrin. Sebab dia yang pertama yang berjaya type dengan lengkap. Okay, so itu saja untuk quiz hari ini. Harap semua boleh praktikkan ilmu yang kita dapat, ilmu bermanfaat daripada Kak Is. Dan kita semua boleh dapat rasa tepung pelita version masing-masing, version tidak derhaka resipi. Okay, itu saja. Terima kasih. Okey, terima kasih kepada saudari Arika uh, untuk sesi kuis tadi. Nampaknya semua orang Alhamdulillah fokus dia sepanjang masak-masak, bukan hanya untuk melihat saja. Okey. Alhamdulillah kita dah habis. Untuk sesi masak-masak pun sudah, untuk tazkirah pun sudah, kuis pun sudah. Kita telah sampai ke penghujung sesi. Kalau ada siapa-siapa ada soalan lagi, rasanya boleh lagi untuk tanya-tanya ke, untuk nak bagi tips untuk buat kuih ke, untuk nak pakai lebih-lebih tepung tepung tu ke. Ada apa-apa lagi ke? Kak Iis pun boleh juga ada nak bagi pengisian apa-apa ke lagi. Saya kira dah tak ada lah ya. Okey, Alhamdulillah kita telah sampai ke penghujung majlis. Sampai di sini saja kita punya sesi masak-masak. Nanti siapa-siapa yang dah siap tu boleh boleh juga post dekat IG and tag IG Iman Jepun, Kaori Iman Jepun, dan share korang punya hasil buat tepung pelita tu. Okey,